3 sebab guys, kenapa tayar skuter lagi mahal nak tukar daripada tayar kapcai yang korang pakai sekarang. Yang pertama guys, iaitu masa dan tus berbeza guys nak comparekan kapcai dengan skuter. Kalau untuk tus skuter guys, berbeza guys. Kalau kapcai kita perlukan 3 spana je. Kalau skuter kita perlukan cordless, kita perlukan box, kita perlukan T, kita perlukan spana. Kat situ guys, masa berbeza guys nak comparekan buka tayar skuter dengan kapcai. Masa tu lagi mahal guys. Poin yang kedua guys adalah saiz tayar. Kalau kapcai guys, semua kapcai pukul rata. Semua nak 17. Tapi kalau skuter ada 10 lah, ada 12 lah, ada 13 lah, ada 14 lah, ada 15 lah, 16 lah. Situ guys, walaupun saiz kecil, lebih kecil daripada 17, tapi tayar skuter semua gemuk-gemuk guys. Kat situ kita tahu getah lebih kat situ. So itu je mahal. Nombor 3 ni guys, benda yang paling mahal guys, dia perlukan berkoman masa, perlu berpeluh baru kita boleh dapat guys, iaitu kemahiran guys. Memang ada orang cakap nak kerja kat kedai tayar zero skill pun boleh. Tenang je nak buka tayar. Nak tak nak guys, setiap part dalam kapcai kita kena ambil tahu. Setiap part dekat skuter kita kena ambil tahu. Pegang spana pun kena ambil tahu. Nak guna mesin tayar pun kena ambil tahu. Nak tak nak, itulah kemahiran guys. Jadi guys, itulah 3 sebab kenapa tayar skuter lagi mahal daripada kapcai. Dan untuk kata korang, itu baru 3. Sebenarnya ada banyak lagi guys. Komen part 2 guys kalau korang nak kami bagi tahu kenapa tayar skuter lagi mahal daripada tayar kapcai. Jalan terus.